Kamu tahu tak tuan-puan, RM50,000 dana kecemasan pun boleh bocor kalau semua tu anda simpan dalam bentuk tunai. Hari ini tuan-puan, ramai orang dah mula sedar pentingnya untuk ada dana kecemasan. Bagus tuan-puan, tapi bila duit tu semuanya mereka letak dalam akaun bank semata-mata, memang senang sangat tuan-puan nak terguna. Bukan sebab tak sayang tuan-puan kepada duit, tapi sebab terlalu mudah untuk kita akses. Guna sikit-sikit, tahu-tahu dah tinggal separuh. Bayangkan tuan-puan, tengah ada kecemasan nanti, tiba-tiba kena buang kerja, anak pula sakit, kereta pula rosak. Tapi masa tu baru sedar, duit simpanan semuanya dah kering. Padahal dulu ada je RM50,000. Semua sebabnya bocor sikit-sikit. Sebab tu tuan-puan, penting untuk anda ada cara simpan yang lebih selamat daripada wang fiat semata-mata tuan-puan. Salah satu cara saya buat tuan-puan, saya asingkan sebahagian dalam bentuk emas. Bukan semua ya tuan-puan. Sebab apa tuan-puan? Mungkinlah 30% atau 40% pun dah sangat okey. At least duit tu tak senang terusik. Bila dalam bentuk emas tuan-puan, kita lebih berhati-hati nak cairkan tuan-puan. Tuan-puan, benda ni simple je tuan-puan, tapi ia akan berikan impak besar kepada hidup kita. Jadi tuan-puan, kalau anda nak mula buat dana kecemasan yang lebih tahan lasak, tuan-puan boleh komen dekat bawah, komen emas. Ataupun tuan-puan, DM je saya terus. Saya akan tunjuk step by step macam mana anda nak mula tuan-puan.